Dalam video ini, saya nak tunjukkan kepada anda paparan untuk penjaga log masuk ke dalam sistem yuran pay. Penjaga akan dibawa ke bahagian halaman utama. Di bahagian ini, mereka boleh melihat jumlah yuran keseluruhan, jumlah pembayaran, jumlah tunggakan yuran keseluruhan dan statistik yang lain untuk setiap anak mereka. Sekiranya seorang penjaga ini mempunyai 3 orang anak, mereka boleh membuat pembayaran untuk setiap anak-anak mereka. Mereka juga boleh download resit secara automatik di dalam sistem sahaja tanpa perlu berurusan dengan anda secara manual. Sekiranya penjaga ingin membuat pembayaran, mereka boleh pergi ke menu pembayaran, memilih anak yang ingin dibuat pembayaran, memilih yuran mengikut bulan, sama ada mereka ingin membayar advance, dan mereka juga boleh memilih untuk membayar yuran yang lain. Akhir sekali, mereka boleh memilih akaun bank mana yang mereka ingin membuat pembayaran. Atau mereka boleh membuat pembayaran dalam talian dengan menggunakan fasiliti yang telah disediakan. Bahagian tambahan pula, penjaga boleh memilih anak mereka, kemudian tambahkan item yang ingin dibeli untuk anak mereka. Selepas tambah, akan keluar bahagian ini dan ada bahagian pembayaran. Selepas penjaga membuat pembayaran, maklumat tempahan ini akan muncul di bahagian paparan admin untuk rujukan, persediaan dan semakan pembayaran. Penjaga boleh kemaskini maklumat resit pembayaran, tarikh resit dan juga hantar. Kemudian ada bahagian bantuan sokongan. Sekiranya penjaga ada pertanyaan, mereka boleh menghantar pertanyaan baru di bahagian ini. Bahagian pertanyaan ini akan dipaparkan di bahagian dashboard admin. Jadi, admin boleh memantau soalan-soalan pertanyaan daripada penjaga dan mengawal perbualan dengan lebih efektif dan efisien. Sekiranya penjaga ingin mengemaskini maklumat profil mereka, mereka boleh mengemaskini di bahagian ini, termasuk kata laluan. Jadi ini sahaja penerangan berkaitan dengan paparan bagi pihak penjaga di dalam sistem yuran pay.